pagi guys. Assalamualaikum. Welcome back to my channel Senpai. Oh, hari yang baru, hari yang padat, penuh dengan kereta mat. Semua nak pergi kerja. Biasalah. Alamak, silap bertakam ke kanan. Aku tak suka ikut kiri ni sebab buat aku rasa macam final destination lah. Dengan batu-batu jalan ni. Bahaya. Ini kalau kereta menyelinap masuk kiri mengejut, memang naas lah. Uish, alamak, ada accident ke? Accident pula. Ni sejenis main phone ni. Sambil buat kereta dia main phone ni. Lepas tu tak expect kereta depan tu dah break. Dia pun boom, cekak. Kemat. Tu bunyi kemat. Aku seminggu sekali je aku rasa. Tak pun 2 minggu sekali lah aku bawa ZX ni. Tu kan video ZX ni pun jarang keluar lagi satu. Nak edit video ZX ni sebab aku borak-borak kan. So aku nak kena cut benda yang unwanted tu, benda yang tak perlu. Aku nak kena cut. So hoi, steady weh. Akak ni bawa motor kepala sengit. Mantap kak. Dengan patung apa kat bawah tu, menjadi peneman dia. Tutup visor MS berkala merah. Plate mahal 51. Mantap akak ni. Steady kak. Steady. Uish, terang menderang hari ni. Betul panas lah. Aku pakai full riding attire pun aku berasa dia punya kekicapan di situ. X-Max. Ingat X-Max ni yang mahal namanya. Mantap kak. Akak ni tak kerja government, mesti kerja doktor kan. Akak takkan doktor kot naik motor. Tapi apa salahnya doktor naik motor kan? Tak doktor, kerajaan nurse tu. Aduh, janganlah macam tu mat. Malu aku je mat. Kita kena buat dengan tenang. Nak menyelit ZX ni kena tenang. Kalau aku tak tenang. Tapi aku tahu seorang brother ni, apa nama dia? Punya apa tu? Ada seorang brother dekat track ni. Dia punya ZX dia menyelit macam haram jadah betul. Dia bawa ZX menyelit macam bawa kapcai mat. Alamak, potong lah dia ni. Dasar pagi-pagi bawa ZX ni. Dia daripada Mamai terus segar lah orang tengok. Kamu tahu tu. Bukan depan ni belang je aku rasa. Depan satu lagi tu. Laju. Hari tu jalan sini ada berlubang tau. Tapi dia dah turap lah jalan ni. Nice lah. Kalau tak kat sini kan, tak silap aku depan tu sikit, mesti nak kena mengelak. Sebab dah ada lubang yang agak dalam. Tapi kecil lubang tu, tapi dalam. Yang tadi kot, dia dah turap tadi. KTM Duke 390 lah. Duke bagi aku, motor dia kategori naked lah. Dia naked yang betul-betul kau dapat rasakan kenakekan tu. Dia selesai anti lah. Kawasaki dengan Honda, motor naked macam Honda CB. Aku tak rasa CB menjadi tonggak utama dalam pemotoran kelas naked bike. Kalau naked bike dia, setahu aku ambil dua benda komponen utama yang orang tengok lah. Satu, dia punya kehandsoman. Kalau aku lah, dia punya kehandsoman dan juga dia punya horsepower tu, dia punya pick up tu, dia punya torque tu. Berapa dia boleh bagi. Tapi kalau macam Honda, dia baru keluar Honda 1000, naked bike 1000 inline 4. Aku tengok, lama lawa agak. Tapi dia macam seakan-akan Kawasaki. Dia seakan-akan macam Kawasaki Z1000. Memang handsome lah. Memang handsome, lawa. Aku sebenarnya minat kat CB ni daripada CB 600 tu. Tapi naked bike ni dia handsome bagi aku, lawa. Aku minat. Tapi tak kena dengan jiwa aku rasa naked ni. Sebab aku tak sesuai bawa naked. Aku sama ada fairing, racer, kapcai lah. Kapcai paling handsome aku. Tapi yang Honda CB 1000 tu yang baru keluar tu, dia seakan-akan macam Kawasaki Z1000. Tapi dia punya spek aku tak go in detail sangat lah. Aku tak tengok habis lagi. Cuma aku nampak dia punya bentuk dia, design dia. Sebab CB 1000 tu kan, dia pakai inline 4 kak, macam Kawasaki Z1000. So memberi persaingan yang hebat lah untuk Allah. Tu pun lubang baru kat tu sebenarnya. Baru timbul, baru keluar lubangnya. Jam.
Aku tak tahu nak borak apa sebenarnya. Aku buat video ni pun just bawa keluar kamera, tengok ada bateri, okay on. Ambil cocok mic, jalan. So aku tak plan pun nak buat video apa. So aku just cakap random je lah. Oh ada burung, macam tu lah, random macam tu lah. Tiba-tiba ada burung kan. Terang betul lah matahari hari ni. Oh vitamin C, vitamin C. Aku nak kena buka visor ke visor ni memang ditembus vitamin tu, diserap masuk. Sebab aku tak nak diserap benda yang tak elok, aku nak serap dia benda yang elok je. Dia filter benda ni. Mungkin kalau visor mahal, kalau aku pakai GB ke, aku pakai Arai ke, mungkin visor dia boleh filter lah benda-benda tu. Tapi sedap betul lah. Aku suka tu Taichi Glove Urban Air ni. Memang aku pakai glove ni waktu buat ZX je. Aku buat capture ke apa, memang aku pakai glove Big Bell tu lah. Tu kalau aku rajin. Tapi tu lah, safety first lah guys. Kena pakai lah, nak tak nak. Sebab kalau jatuh, tak payah fikir jatuh lah. Jangan fikir jatuh lagi, kau fikir batu je. Sebab aku pernah kena bawa motor kan, bawa capture je pun. Batu kecil je tapi kena kat tangan kau tak pakai glove. Weh sakit tu. Serius sakit. So at least kau pakai lah protection. Belilah dekat apa, Shopee tu kan. Setakat ke RM20-30 glove kan. Sedang motorcycle tu yang biasa aku tengok banyak orang promote, banyak orang review, banyak affiliate link kan. Beli yang tu pun dah cukup lah sebenarnya. Serius dah cukup lah. As long as korang ada that cushion punya protection, dapat avoid pada batu-batu kecil macam mecik kat tangan kau, sakit tu. Sakit boleh luka. Apa-apa pun safety first. So korang pakailah full riding attire. Kasut pun rasa proper, jangan pakai slipper guys. Pakailah kasut. Senang apa-apa. Kau nak upshift dengan downshift pun senang. Lubang. Lepas tu pakailah knee pad. Tu kalau kau nak apa, kalau kau nak baring lah. Tapi tak perlu lah. As long as kau ada kasut, lepas tu kau ada riding glove yang cukup memadai. Kalau kau nak extra protection, nak beli yang mahal sikit, dia ada macam padding dia. Lepas tu kalau korang nak lagi mahal, ada bajet lebih, beli yang betul racing suit terus. Macam geng BTIC tu, selalu weekend dia orang pakai tu. Ataupun geng Sepang tu, masa track kan. Kau beli tu pakailah buat daily. Apa kejadah je Mat. Memang kena kecam je lah cerita dia. Nak pergi racing. Nak pergi racing Mat, pergi office je pun pakai racing suit Mat. Baik-baik kat tu. Orang mesti macam kecamnya, orang kambing gambarnya. Macam pahal mamak ni. Ada penting sekali lah. Kalau kau tanya aku memang concern gila pasal helmet lah. Kalau boleh korang pakailah helmet yang memang betul-betul helmet. Bukan helmet macam ayam ataupun helmet kopi. Memang nampak cantik, tapi better kau pakailah helmet yang orang kata ada cop sirim, memang dah diuji ketahanan rasak dia. Janganlah. Aku bukan nak kata jangan support kopi. Tapi kau still boleh beli kopi. Tapi kalau kau tanya aku kan, korang beli je ori untuk korang pakai. Lepas tu kau beli satu lagi kopi untuk orang buat display kat rumah. Sebab kau kata kopi one to one sama, aku tak downshift pula pahal. Yelah, korang kata kopi one to one nampak sama, cuma kualiti je beza kan. Kalau aku banyak duit lah, aku beli satu ori untuk aku pakai kan. Aku beli carbon, full carbon HGC Alpha tu untuk aku pakai. Satu lagi aku beli kopi punya, harga dalam 300-400. Atau aku buat display. Kalau kau betul-betul minat nak buat display lah. Aku bukanlah jenis kolektor, tapi yelah, aku just bagi cadangan je lah. Sebab aku tengok banyak orang pakai yang kopi, kadang tak ada pun yang original. Tapi ada je aku tengok orang beli kopi dan juga ori. Ori kau simpan kat rumah, simpan. Lepas tu yang kopi tu kau pakai. Aduh, sayang Mat. Kau sayang apa? Sayang kepala kau tu. Beli helmet mahal tapi tak pakai dekat kepala. Kau letak je dekat display tu. Buat apa tu? Malai kan kalau kau memang betul-betul banyak duit kan, kau beli dua original punya tu, satu display, satu untuk kau pakai. Itu lain cerita lah. Hijau Mat, hijau. Tekan sikit. Aku tak berapa faham sebenarnya. Waktu aku bawa ZX, tak ada pula aku nampak skor-skor ZX kat sini.
Waktu aku bawa kapcai, bersepah je ZX. Aku jumpa kat jalan. Aduh, manalah geng-geng ZX ni.